Kita lagi. Say no. No show. Alright. Okay. Thank you so much. Assalamualaikum. Ni apa? Bawa kasut. Okey. Ada ais. Oh, cila dia. Baik. Sekian. Basuh pun ada. Tandas tak mandi. Oh, ni jambannya. Lampu jamban. Oh, kat dalam. Cukuplah untuk seorang berak. Sempit-sempit ni kan nak set dua orang berak. Okay, nice. Okay. Oh, ada lagi lupa. Tinggal. Oh, pintu berlipat. No. Oh, boleh barang dalam ni. Ada tab tu apa? Klik enter reservation. Okay, itu saja. Ini masih batuk teruk. And then bibir aku ni pecah, and then pedih gila. Mungkin sejuk kot. Memang rasa tak selesa sikit bibir ni. So tak apa, macam mana kita kena apa kata, survive. So hari ni aku nak buka makanan aku yang bawa daripada Malaysia. Taklah cakap dengan vlog lah. Sejuk pun boleh tahan sampai paksa buka pemanas pun rasa tak berapa nak panas sangat lagi sebab sejuk gila. Satu beg ni aku bawa daripada Malaysia. Aku dah plan nak bawa ni, nak makan, nak masak dekat Tokyo. Sebab dekat Tokyo ni aku ambil Airbnb. So boleh nak masak. Sebab dekat sini ada microwave, ada apalah, alat-alat nak masak tu. Sinki ada semua. Ada dapur elektrik pun ada. So convenient, senang.
So nak tengok aku bawa apa ya. Okay. Aku bawa biasalah Maggi kari laksa kari ni memang aku paling suka. Kalau aku suka ever, aku akan bawa macam ni. Letak telur 1 biji. Kalau seorang makan tu sedap. Tapi macam pergi Kazakhstan tahun lepas, aku beli dumpling yang daging tu kecil-kecil tu, aku masukkan dalam kari ni. Manis gila, sedap. Aku beli sambal garing krut atin juga dekat TikTok. Sehari petang sebelum aku bertolak ke Japan, baru sampai. Aku beli spaghetti aglio-olio satu paket dia ada 4 orang, aku dah kata 4 kali boleh makan kalau seorang. Spaghetti carbonara, spaghetti bolognese. Aku juga beli sambal hitam. Ni pun daripada TikTok. Dan juga aku bawa spare nasi goreng. Nasi goreng ikan masin daripada Jasmani ni. Yang ni sebab aku tak beli yang ada daging ayam sebab aku takut katanya tak boleh bawa masuk, ada daging ayam. So aku belilah nasi goreng ikan masin dengan nasi goreng kampung saja. Banyak juga aku beli nasi goreng ni untuk spare dekat Japan ni. Memang cakap enjoy dia makan dekat Japan. Kadang kita nak makan makanan halal tu kadang susah nak cari. So kena ada spare. Bila-bila lagi kalau aku nak pergi Fuji ke apa ke nanti esok. Ni pun kan, hari ni aku sampai dekat Tokyo. Aku dekat Shinjuku tu, nak cari makanan halal pun aku macam tercari-cari mana makanan halal. And then jalan sana jalan sini kan, memang penat jugalah. So itu saja aku buat makanan kat Japan. Jom kita masak lagi.